Selamat datang semua. Sila duduk, selesakan diri, dengar sini. Sebagai pensyarah, saya faham sangat realiti anda. Bila kita cakap fasa nak siapkan laporan penyelidikan, bahagian yang paling letih yang selalu anda buat pada pukul 3 pagi dengan mata yang dah separuh lelam, mestilah bahagian nak menyusun senarai rujukan. Betul tak? Saya tahu yang nampak leceh, macam membuang masa. Tapi, dalam penerangan kita pada hari ini, kita akan ubah cara anda melihat tugas ni. Kita akan bincangkan cara nak kuasai seni penulisan rujukan ni. Dan yang paling menarik, kita akan tengok macam mana nak gunakan AI secara bijak, selamat dan yang paling penting, beretika. Jom kita mulakan. Okey, ini aliran ringkas apa yang kita akan lalui hari ini. Kita akan mula dengan asas penting rujukan, kemudian kita bezakan antara petikan dan rujukan penuh. Lepas tu, kita masuk bab yang seronok, guna AI sebagai pembantu. Tapi, kita juga akan bincang bahaya tersembunyi AI ni. Dan akhir sekali, saya akan bekalkan anda dengan langkah semakan yang praktikal. Baiklah, kita terus masuk ke bahagian pertama, asas penting senarai rujukan. Ini sebenarnya adalah nadi kepada integriti akademik anda. Saya selalu nampak kes macam ni. Pelajar dah buat kajian yang sangat hebat, data dah cantik, tapi markah jatuh merudung hanya sebab senarai rujukan dia berterabuk. Jadi, saya nak tanya anda, kenapa kita perlu bersusah payah sangat dengan senarai rujukan ni? Jawapannya mudah saja. Rujukan ni adalah bukti. Ia tunjukkan yang hujah anda tu disokong oleh fakta dan kajian sebenar. Bukannya sekadar sembang kosong dekat kedai kopi. Ia beri jalan untuk saya, sebagai penilai anda, semak balik dari mana anda dapat info tu. Dan yang paling penting, ia adalah perisai pelindung anda daripada dituduh meniru atau plagiarism. Kerja yang kemas menunjukkan tahap profesionalisme anda. Bahagian kedua, petikan berbanding senarai rujukan. Mari kita fahami cara menghubungkan teks anda dengan sumber asal. Okey, beri perhatian sikit dekat sini sebab ini kesilapan nombor 1 yang paling kerap saya jumpa. Petikan dalam teks, contohnya macam Ahmad dan Rahman 2021, ini ibarat papan tanda kecil di tepi jalan. Ia cuma nak beritahu pembaca, hey, idea dalam perenggan ni datang dari orang ni. Ringkas saja. Tapi, senarai rujukan di hujung laporan anda, itu adalah peta lengkapnya. Ia ada segala maklumat. Peraturan emas dia macam ni. Setiap papan tanda yang anda pacak dalam teks, mesti ada peta lengkap di bahagian belakang. Kalau anda sebut nama Hassan dan Lim dalam teks, tapi saya selap belakang nama dia tak ada, itu memang kesalahan besar. Dan nak siapkan peta lengkap ni, kita kena ikut piawaian yang ketat. Selalunya, kita guna format APA. Anda tak boleh main teka-teka atau letak sembrono je. Kena ada nama penulis, tahun, tajuk artikel, nama jurnal, lepas tu volume, isu, muka surat dan pautan DOI. Tertinggal satu je koma atau titik, ia terus nampak kurang teliti. Saya tahu, bahagian ni memang renyah dan ambil masa. Tapi jangan risau, kita masuk bahagian ketiga, AI sebagai pembantu format. Anggap AI ni macam intern atau jurulatih pelatih anda. Di sinilah teknologi moden banyak membantu. Anda dah tak perlu buang masa nak susun koma, titik dan huruf condong satu-satu secara manual. Kita boleh guna AI. Tapi ingat, AI ni bukan pengganti otak anda. Dia macam seorang intern yang buat kerja sangat laju tapi tak pandai berfikir secara kritis. Anda adalah bosnya. Jadi, macam mana nak urus intern ni? Kena bagi arahan yang sangat spesifik. Contohnya, bila anda bagi arahan atau prompt dekat AI, cakap macam ni, tukarkan rujukan mentah ini kepada format APA edisi ke-7. Jangan tambah maklumat yang tiada, jangan cipta DOI. Nampak tak? Kita letak sempadan yang jelas supaya AI tu tak ambil kebebasan kreatif untuk mereka-reka benda yang tak wujud. Bila intern AI anda dah siapkan kerja dan senarai rujukan tu nampak sangat lawa, tersusun cantik, anda kena berhenti sekejap, tarik nafas dan tanya diri anda satu soalan kritikal ni. Adakah artikel ni betul-betul wujud? Sebagai seorang ahli akademik, anda wajib rasa curiga bila sesuatu tu nampak terlalu sempurna, terutamanya bila ia datang dari mesin. Ini membawa kita ke bahagian keempat, bahaya AI dan DOI palsu, perangkap yang kita panggil halusinasi. Kenapa saya suruh anda curiga sangat? Sebab AI ni ada kecenderungan untuk berhalusinasi. Pernah terjadi saya semak kertas kerja pelajar, rujukannya nampak meyakinkan habis. Tajuk gempak, nama jurnal nampak legit, siap ada link DOI lagi. Tapi bila saya klik pautan tu, kosong. Halaman tak wujud. AI tu secara literal mencipta rujukan palsu dari udara kosong untuk sedapkan hati anda.
Jadi tolong pegang kata-kata ni. AI cuma boleh tolong susun format. Tapi kebenaran, realiti rujukan tu terletak 100% atas bahu anda. Anda adalah ketua penyelidik. Anda tak boleh bagi alasan, ChatGPT yang bagi link tu Prof. Tak boleh. Okey, jangan panik. Bahagian kelima ni kita akan tengok macam mana nak bina aliran kerja yang selamat dan beretika. Saya nak anda bekerja dengan bijak. Tolong jangan sesekali tulis arahan jalan pintas macam tolong cipta 30 rujukan untuk tajuk kajian saya. Ini memang tempah maut. AI akan reka rujukan palsu. Sebaliknya, gunakan AI sebagai teman berfikir. Minta dia cadangkan kata kunci yang bagus untuk saya cari artikel jurnal pasal tajuk ni. Lepas anda dah cari artikel tu sendiri, barulah anda suruh AI tolong kemaskan format rujukan yang saya dah jumpa ni. Nampak tak bezanya? Anda yang bawa balik bahan mentah, AI cuma tolong hiaskan saja. Untuk pastikan kerja anda betul-betul kebal, ikut 6 langkah mudah ni. Pertama, cari dan kumpul rujukan anda sendiri. Kedua, barulah minta AI semak format APA. Ketiga, suruh AI susun ikut abjad. Ini memang jimat masa. Keempat, yang ni penting, suruh AI tolong semak kalau ada maklumat yang tertinggal. Contohnya, tandakan rujukan yang tak ada nombor volume. Kelima, pengesahan manual yang saya akan terangkan kejap lagi. Dan akhir sekali, langkah keenam, suruh AI padankan senarai rujukan penuh dengan petikan dalam teks anda tadi. Biar dia cek kalau ada yang tak selari. Berbalik kepada langkah kelima tadi, pengesahan manual. Ingat ya, dekat langkah ni, anda kena keluar dari ChatGPT atau AI yang anda guna. Tutup tab tu. Buka Google Scholar, Scopus, Web of Science atau portal perpustakaan universiti. Cari balik tajuk artikel tu secara manual. Uji link DOI tu. Kalau anda cari merata-rata tapi tak jumpa jurnal tu, besar kemungkinan ia adalah halusinasi AI. Jangan fikir panjang, terus padam dari senarai anda. Baiklah, para pelajar sekalian. Kesimpulannya mudah. AI ni memang alat ajaib yang boleh jimatkan masa anda berjam-jam. Tapi kalau anda buat kerja laju, tanpa ketelitian, ia tak bermakna. Senarai rujukan tu adalah cop mohor kepakaran dan kerajinan anda. Jadi, sebelum anda tekan butang hantar untuk tugasan yang seterusnya, saya nak tinggalkan anda dengan persoalan ni. Adakah anda bersedia nak pikul tanggungjawab sebagai seorang penyelidik sebenar yang mencari kebenaran dan bukan sekadar menumpang hasil kerja mesin? Integriti tu pilihan anda. Teruskan usaha dan saya tak sabar nak baca hasil kajian anda yang luar biasa nanti.